saya Maxfia binti Suhairi dan saya merupakan seorang pelajar orang asli dari SMK Baung. Dan saya telah mendapat keputusan 6A 2B bagi keputusan SPM 2025. Saya harap dengan kerjaan saya ini, saya dapat menyambung pelajaran saya dan seterusnya membantu ahli keluarga saya. Untuk itu, saya ingin berterima kasih kepada warga SMK Baung, terutamanya cikgu-cikgu saya yang mengajar saya secara langsung maupun tidak langsung. Tidak lupa juga, saya ingin berterima kasih kepada PPD Kuala Kangsar, JPN Perak, Jakwa dan KPM atas segala bantuan dan juga kemudahan yang mereka telah berikan kepada kami semua. Semoga dengan kerjaan saya ini dapat memberikan inspirasi kepada semua murid orang asli, terutamanya kaum Temiang untuk terus berusaha dan juga berjaya dalam pelajaran. Kita boleh. Saya Nezaki Nain, saya merupakan pelajar SMK Baung yang memperoleh keputusan 6A dalam SPM. Terima kasih saya ucapkan kepada JPN Perak, Jakwa, KPM, PPD Kuala Kangsar yang banyak memberikan kemudahan untuk saya belajar. Dan lupa juga kepada guru-guru dan bapa saya yang sentiasa mendidik dan mendukung saya untuk terus belajar. Kepada adik-adik semua yang masih lagi belajar, saya harap adik-adik semua semangat untuk terus belajar dan saya yakin adik-adik semua boleh. Murid orang asli boleh. SMK Baung, saya, kamu, dia.